Salam sejahtera dan salam hormat kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk aset budaya dan kandungan kreatif dalam pelancongan budaya dengan fokus kepada kajian perbandingan antara Sarawak Cultural Village dan Polynesian Cultural Centre. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi aset budaya dan kandungan kreatif berdasarkan United Nations Conference on Trade and Development. Aset budaya merujuk kepada sumber ketara dan tidak ketara seperti seni, tradisi, bahasa dan tapak warisan yang mencerminkan identiti sesebuah masyarakat. Manakala kandungan kreatif pula ialah hasil ciptaan berasaskan kreativiti seperti muzik, filem, seni visual dan media digital yang mempunyai nilai budaya dan ekonomi. Secara ringkasnya, aset budaya ialah warisan yang sedia ada, manakala kandungan kreatif pula ialah hasil baharu yang dihasilkan daripada kreativiti manusia. Saya akan membentangkan hubungan antara aset budaya dan industri kreatif. Aset budaya dan industri kreatif mempunyai hubungan yang rapat kerana ianya menjadi asas dalam penghasilan kandungan kreatif di mana warisan budaya, seni dan tradisi menjadi bahan mentah atau inspirasi bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan kreatif yang memberi nilai kepada ekonomi tinggi. Industri kreatif juga telah menukarkan aset warisan yang tidak ketara seperti cerita tradisional menjadi produk yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Melalui proses transformasi, elemen budaya tradisional yang diamalkan telah ditukar menjadi produk pelancongan seperti persembahan dan pengalaman interaktif. Ini merupakan satu proses dinamik yang telah menggabungkan warisan budaya dengan inovasi serta teknologi dan kreativiti moden untuk mengekalkan identiti serta untuk menjana pendapatan. Sehubungan itu, kajian ini akan mengkaji bagaimana aset budaya dimanfaatkan di Sarawak Cultural Village dan membuat perbandingan dengan Polynesian Cultural Centre. Tentang Sarawak Cultural Village. Sarawak Cultural Village merupakan sebuah tempat yang mempamerkan rumah tradisional bagi pelbagai kaum etnik di Sarawak. Antara yang terdapat di sini ialah Rumah Panjang Iban, Rumah Bidayu dan Rumah Melanau. Dari segi pembinaan rumah-rumah ini menggunakan bahan semula jadi seperti kayu, buluh, rotan dan daun palma. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat dahulu memanfaatkan sumber alam sekitar dalam kehidupan harian mereka. Selain itu, kebanyakan struktur rumah dibina bertiang tinggi. Reka bentuk ini sangat sesuai dengan keadaan iklim tropika dan membantu pengelakan banjir. Seterusnya ialah ukiran dan corak pada rumah-rumah ini melambangkan identiti budaya setiap kaum, menjadikan unik dan penuh nilai seni. Akhir sekali, fungsi utama Sarawak Cultural Village ini adalah sebagai muzium hidup di mana pelawat boleh melihat sendiri budaya, tradisi dan cara hidup masyarakat Sarawak secara langsung. Kemudiannya, tempat ini bukan sahaja menjadi tarikan pelancong tetapi juga memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya. Untuk kajian kes ini, kita melihat Polynesian Cultural Centre sebagai contoh reka bentuk bangunan dalam industri budaya. Bangunan ini menampilkan ciri kampung tradisional Polynesian seperti Sabau, Tonga, Fiji dan Tahiti yang mencerminkan identiti budaya melalui seni bina. Ia menggunakan bahan semula jadi seperti kayu, daun kelapa dan batu, serta reka bentuk itu buka dengan iklim tropika. Selain itu, lokasi berhampiran dengan air menunjukkan pengaruh budaya maritim manakala fungsinya sebagai ruang persembahan dan aktiviti interaktif, menjadikan bangunan ini bukan sekadar berstruktur tetapi pengalaman budaya. Jika dibandingkan dengan Sarawak Cultural Village, kedua-duanya menampilkan rumah tradisional dan pengalaman budaya. Namun, Sarawak lebih fokus kepada pelbagai etnik tempatan, manakala Polynesian Cultural Centre lebih khusus kepada budaya Polynesian.
Kesimpulannya, reka bentuk bangunan memainkan peranan penting dalam memelihara budaya dan menarik pelancong dalam industri budaya. Saya akan membentangkan perbandingan antara Sarawak Cultural Village dan Polynesian Cultural Centre. Dari segi reka bentuk, Sarawak Cultural Village menampilkan rumah tradisional etnik seperti rumah panjang yang menggunakan bahan semula jadi dan motif berasaskan alam. Manakala Polynesian Cultural Centre pula berinspirasikan persekitaran kepulauan dengan elemen laut dan struktur terbuka. Dari segi warisan seni, Sarawak Cultural Village mengekalkan tradisi etnik seperti ukiran kayu dan tarian ngajat yang diwarisi secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, Polynesian Cultural Centre mempamerkan warisan seperti tarian hula dan seni ukiran tetapi dalam bentuk persembahan untuk pelancong. Dari segi elemen tema pula, Sarawak Cultural Village menekankan kehidupan tradisional serta keharmonian dengan alam, manakala Polynesian Cultural Centre menonjolkan kehidupan masyarakat kepulauan yang berkait rapat dengan laut dan nilai kekeluargaan. Dari segi nilai budaya pula, kedua-duanya menekankan kepentingan komuniti dan hubungan dengan alam tetapi dalam konteks budaya yang berbeza. Dari segi konteks sejarah, Sarawak Cultural Village mewakili kepelbagaian etnik di Sarawak, manakala Polynesian Cultural Centre menggambarkan masyarakat Polynesian di Kepulauan Pasifik. Seterusnya, pendekatan penyampaian bagi Sarawak Culture Village lebih berfokus kepada pendidikan, pemeliharaan budaya dan pengalaman autentik. Pelawat dapat melihat demonstrasi kehidupan sebenar masyarakat tradisional, manakala bagi Polynesian Culture Centre pula berorientasikan hiburan dan pengalaman interaktif. Persembahan disusun secara dramatik untuk menarik pelancong antarabangsa. Baiklah, seterusnya adalah peranan dalam masyarakat bagi Sarawak Culture Village adalah berfungsi sebagai pusat pendidikan budaya, pemeliharaan warisan dan pengukuhan identiti masyarakat tempatan. Manakala bagi Polynesian Culture Centre pula, ia sangat berfungsi sebagai pusat perlancongan antarabangsa yang mempromosikan budaya Polinesia kepada dunia serta dapat menjana ekonomi. Bagi isu semasa pula adalah berhadapan cabaran dalam mengekalkan keaslian budaya dalam era globalisasi dan perlancongan. Terdapat usaha untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan budaya dan pembangunan ekonomi. Ini berdasarkan daripada Sarawak Culture Village. Manakala menghadapi isu komersial budaya di mana elemen tradisional telah diadaptasi untuk hiburan, globalisasi menyebabkan budaya dipersembahkan dalam bentuk yang lebih universal untuk audiens global. Ini pula berdasarkan pada Polynesian. Untuk bahagian investment, kedua-dua Sarawak Culture Village dan Polynesian Culture Centre memerlukan pelaburan yang sangat besar bagi membangunkan pelancongan budaya. Pertama adalah pelaburan kewangan yang melibatkan pembinaan infrastruktur seperti rumah tradisional dan pentas persembahan serta fasiliti pelancongan seperti restoran dan kedai cenderamata. Manakala Polynesian Culture Centre mempunyai skala yang lebih besar, jadi pelaburannya juga lebih tinggi. Yang kedua adalah pelaburan sumber manusia, di mana kedua-dua tempat ini melibatkan penari, pemuzik dan artisan. Namun, Sarawak Culture Village ini lebih menekankan penglibatan komuniti tempatan, manakala Polynesian Culture Centre menggunakan sistem latihan yang profesional. Seterusnya, pelaburan dalam teknologi dan inovasi. Penggunaan sistem bunyi, pencahayaan serta teknologi multimedia membantu menjadikan persembahan lebih menarik dan interaktif. Polynesian Culture Centre lebih maju dalam penggunaan teknologi ini, manakala Sarawak Culture Village cenderung mengekalkan pendekatan tradisional untuk mengekalkan keaslian budaya. Akhir sekali, pelaburan kreatif. Ini melibatkan pembangunan kandungan seperti skrip persembahan, koreografi tarian dan naratif budaya. Melalui proses ini, aset budaya ditransformasikan menjadi produk pelancongan yang bernilai
dan menarik kepada pembangunan ekonomi. Seterusnya adalah impak daripada pelaburan dalam pelancongan budaya. Dari segi ekonomi, kedua-dua Sarawak Culture Village dan Polynesia Culture Center menjenang pendapatan melalui tiket masuk, jualan kraf tangan dan aktiviti pelancongan. Ia juga membuka peluang pekerjaan kepada komuniti tempatan. Dari segi sosial, pelancongan budaya membantu meningkatkan kesedaran tentang budaya dan menggalakkan interaksi antara pelancong dan masyarakat tempatan. Namun, terdapat risiko stereotip apabila budaya dipermudahkan untuk pelancong. Dari segi budaya, impak positif termasuk pemeliharaan warisan seperti tarian dan muzik tradisional. Tetapi, terdapat juga risiko komersialisasi budaya di mana budaya dipersembahkan hanya untuk hiburan. Selain itu, pelancongan budaya turut menyumbang kepada perkembangan industri kreatif seperti seni persembahan dan kraf tangan, sekaligus menyokong ekonomi kreatif. Akhir sekali, dari sudut global, Polynesia Culture Center berjaya mempromosikan budaya Polynesia ke peringkat antarabangsa, manakala Sarawak Culture Village mempromosikan identiti budaya Sarawak kepada dunia. Sebagai kesimpulan, integrasi antara aset budaya dan industri kreatif melalui pusat kebudayaan seperti Sarawak Culture Village, SCV dan Polynesian Culture Center PCC merupakan pemacu utama dalam menjana impak ekonomi, sosial dan global yang signifikan. Walaupun kedua-dua pusat ini mempunyai pendekatan yang berbeza, iaitu SCV yang menekankan aspek keaslian tradisional serta pelibatan komuniti, manakala PCC memanfaatkan kecanggihan teknologi dan strategi komersial profesional. Namun, kedua-dua berjaya mentransformasikan warisan tradisional menjadi produk pelancongan yang bernilai tinggi. Oleh itu, keseimbangan antara inovasi moden dan pemeliharaan warisan adalah kunci utama untuk memastikan identiti bangsa kekal relevan bagi generasi muda sekaligus memperkukuh kedudukan industri kreatif tempatan di persada antarabangsa. Terima kasih.